Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Hafiz Jamaah Channel. Okay guys, sedar tak sedar kita dah menghampiri penghujung Ramadan. Kalau ikut hari ni hari Ahad, kalau ikut kalender juga, esok adalah hari raya. Tapi kita nak kena prepare dulu lah. Aku tengah bersiap-siap ni. Hari ni aku dan sekeluarga nak gerak ke balik kampung lah, iaitu di Teluk Intan Perak. Siapa yang area-area Teluk Intan, mainlah singgah kampung aku. Kita santai-santai, lepak-lepak, raya-raya kan, chill-chill je. Sebelum nak balik ni aku dah packing-packing lah. Sebenarnya malam tadi dah packing-packing. So, kita nak gerak pagi ni dah pukul 9.30. Jadi sekarang dah pukul 8, lagi sejam setengah. Sebelum aku nak masukkan barang dalam kereta ni, aku nak kena cuci kereta dulu. Lepas tu baru kita gerak lah. So aku konvoy dengan sepupu aku. Sepupu aku 10 buah rumah daripada sini. Kita orang gerak sekali lah. Okay guys, jumpa kejap lagi. Cuci kereta jap. Okay, settle. Alhamdulillah dah siap. Kita nak gerak terus. So sekarang dah pukul 10 lewat dah. Kita nak tu gerak ni. Kemungkinan kita akan guna jalan dalam kot. Kalau ikut highway, tak tahulah Teluk Intan tu kena ikut highway ke kena ikut jalan dalam. Aku rasa macam jalan dalam lagi dekat kot. Kalau ikut highway macam jauh je. So tak apalah, kita tengok macam ni nanti. Kalau Waze bagi tahu ikut jalan dalam, ke jalan dalam lah. Berapa jam pun tak tahu. Takut jam je ni. Okay lah guys, jumpa nanti. A few moments later. Sekarang aku ada di Lembah Beringin, Kuala Kubu baru lah. Aku naik highway. Kalau ikutnya aku nak ikut jalan lama, tapi sebab Waze ni bagi ikut highway kan. Tapi okey lah, dia tak jam. So senang sikit lah, cepat sikit sampai. Tu dia sepupu aku, dia bawa Honda Ketam pula. Memang laju lah. Okay, dah sampai. Ni nama kampung ni. Okay guys, dah sampai. So nanti aku ronda-ronda lah sini. Aku bawa korang jalan-jalan kawasan sini lah, kampus Sungai Kerawai. Alhamdulillah dah sampai. Inilah kawasan kampung aku. So ni ada perahu datang mana tah. Padahal sini jauh lagi daripada sungai. Jauh lagi. Banyak anak aku dah main dah. So kita orang nak kemas dulu. Ni nak sapu, nak mop sikit. Betul ni nampak. Ni bahagian dapur. Kosong, clear. Tak boleh delete. Ini last ni TikTok. Ni bilik kita orang. Ni bilik atuk sebenarnya. So atuk dah tak ada, kita orang tidur sini lah. Dan ni jamban. Jamban kat luar lah. Jamban ni aku takut sikit sebabnya nak dia lopong atas tu. Atas tu lopong. Ini kalau tengah berak lepas tu, jam. So jomlah. Aku nak kena pergi beli mop. Nak mop dulu lantai. Nanti aku roja balik A few minutes later.
Ini. Masa? Ini betul-betul banyak ni. Sebenarnya ni persiapan untuk buat BBQ malam ni. Hello guys. Aku sekarang kat kedai Eko. Bukan akulah, aku parking kat tepi. Diorang pergi kedai Eko, aku malas. Dah letih tau. Tadi aku pergi Lotus beli barang-barang untuk buat BBQ malam ni. Jadi kita pergi kedai Eko ni nak beli macam penyapu, beli yang murah, baldi ke, bakul ke. Lepas tu next kita akan pergi ke DIY nak beli kuali periuk dengan pencakar. Itu je lah. Lepas tu kita orang kena bersihkan rumah atuk tu. Lepas tu baru boleh tidur. Aku dah ngantuk ni. Sekarang pukul 2 berapa 2.45. Dah ramai dah. Cucu-cucu, makcik-makcik, mak saudara semua datang lah. Mak angkat semua datang. Mak angkat. Dan kita dah Kipas kita tak ada. Tak ada kipas. Kipas ada. Mana? Memang ada kipas. Yang kecil tu kan? Janganlah, itu bukan. Tunggu lah, tunggu dah besar. Tunggu besar sikit. Ni sekarang kita tengah hidupkan api. Perak-perak semua dah siap. Last minute dia perah. Jadi lah tu. Last minute pun. Bagi dah rasa black pepper tu. Ni lebihan ayam dia. Untuk ais dia. Okay guys, kalau ikut sekarang pukul 7.03 minit kita nak buka lah, tapi kita panaskan dulu. Aduh tu budak ni. Dia nak kahwin dengan dia? Tak, saya berban. Ini sepit arang kan. Mai kena ikut ada sini. Ini kalau kau nak Baik tu. Ya. Kopi lah. Blow. Woi, Kepala atuk dia. kau jangan. Pada tu. Atuk kita sama apa? Serai ya, serai. Dia kenapa serai dah tadi? Serai ya. Alah. Baca doa. Kau rekod ke tak ni, Fiz? Rekod ni warna merah ni. Tak jalan pun 50. Air batu ni, ya. Hai guys. Hey. Okay lah guys, aku nak buka puasa dulu. Dan nak azan dah ni. So biar dulu yang tu 1 minit, 2 minit. Nak minum jap. 5 minutes later. Oh, kita ada Mary Brown. Nasi goreng, Maggi goreng. Ni carbonara. Roni. Lontong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lam Kau duduk dalam tu suruh? Kau duduk luar? Takut ada anjing. Oi, orang dah betul. Bangun. Ini dia dah mati, ini dia nak plate angkat ni tak pasal bangun. Orang dah habis dah semua tu. Dah isyak habis. Dah isyak masih isyak ni. Bangun. Gaya, Fiz, gaya. Kita makan. Gaya. Ni hasil dia. Yang kita dah habis. Dan ini masih dibakar lagi. So kita orang kalau balik Teluk Intan, memang malam raya mesti kita akan bakar BBQ ni. Main mercon kemudian. Tapi kalau balik Johor, aku dua kan, Johor dengan Perak. Johor aku kurang sikit lah. Tapi main dengan saudara je lah, dengan sepupu-sepupu. Tak adalah bakar BBQ sebab dia orang duduk taman. Kempas taman kan. Ni kampung.
Okay guys, sebelum tu aku nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam dan semua rakyat Malaysia. Okay, bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.